kau punya soto. So dia jadi macam ni lah bila campur dengan Welcome back to Alifah Channel TV. Bukan? Okay. Welcome back to Gogos TV. So, hari ni kita punya mission. Sekarang kita ada dekat Havoc Festival. Food Festival. Havoc Food Festival dekat Setia Alam. Aku tak pernah sampai kat Setia Alam ni, kau tahu tak? Aku sampai juga hari ni sebab kita nak buat challenge. Berapa je kita boleh spend untuk food fest ni. Kita tahu kan harga food fest ni kan harga-harga dia menarah, harga-harga organ. Jadi kita nak buat challenge berapa je kita boleh spend. So sekarang kita dah buat dekat dalam wheel ni. Wheel ni dah ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So berapa je aku boleh spend? Paling banyak 80. Paling banyak 80. Paling sikit 10. Kalau 10 boleh beli apa? Ceng 10 boleh beli apa? Cik 10 kita beli air yogurt je lah. Sedih ni. Jadi kita kena ikut lah challenge. Okay. Tapi jauh-jauh kita datang Setia Alam takkan RM10. RM10 tu pun nasib baik tak buat challenge ni. RM10 bagi 2. Macam mana? Aku nak beli tombol pun tak lepas. So kita nak buat dulu, kita nak pusing. Kita try spin dulu satu. Ting. Kau try pula. RM20. Tunjuklah kat situ. Ya, tekan dulu. Kunafa tak lepas. Alamak, macam takut je. Mana nak lepas kunafa? Ini baru ni kan? Percubaan kan? Dia percubaan. Okay, dia percubaan orang. Kita cuba. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Satu, 2, 3. Mana gila? Okay dah. Kau. 1, 2, 3. So dia kena spend RM70. Aku boleh spend RM80. Ini pun betul. Tapi 70 pun boleh beli apa cok? Nak beli madu 3 pula. Madura RM15. Bukan Madura. Nak beli ni apa? Madu 3. Dah 5 apa? Mangga 5 pun tak boleh. Lepas lah Mangga 5 boleh. Tapi Mangga 5 je lah. So let's see apa yang kita dapat. Ceng. Dekat Jom. Havoc Festival. Let's go. Are you ready? Stand by. Barang apa nak kena bawa ni? Bayung. Ni cermin mata ni sebab dia apa tu? Ni ada tutup. Ada bagi signal. Nak ingat kita tak keluar ke? Tak, aku baru nak pergi. Okay. Kipas Raya Nania. tapi dulu ada tali. Dia belum sampai bila ni. Oh my gosh. Dah 370. Let's go. Terbaik Raya. Tukar kasut dulu ya. Kita kasut kena selesa babe. Raya nak bawa payung tak? Ha? Nak? Pergi sini. Sampai sudah. Adik tepi. Adik dah sepir rambut Dia memang panas lah sebab kita pergi siang. Sebab tak nak pergi malam. Kalau malam nanti dia terlalu serabut. So let's go. Let's go to the beach. Macam tu. Look at the beach. Let's go to the beach. Saya memang kena pakai Shani sebab nak kena tutup muka lah. Tadi baru buat treatment kan. So ya kena kan, tutup lah. Ya kan kena tutup muka sebab famous sangat. Bukan. Tu pun betul juga lah.
Tiba. Dia tiba lah aku. Anjay. Macam-macam nak beli apa tu? CEO Korea. Ada Nak apa-apa beli nak satu beli ke? Madura. Nak beli. Tapi Ojan tak beli lah sebab dah banyak kali dah beli. So macam tak payah kot macam mata ni. Kunafa Aiwas tu. Oh ada ni Chef Amar. Toilet pun ada. So yang mana nama best tu boleh lah pergi. Welcome to Havoc Food Festival. Ni namanya lah Kak Nita. Awal-awal lah. Labella. Dia nama aku nombor 1 Tengok ada siapa yang item tak kat sini. Tak ada apa? Tak ada item lagi situ. Awal lagi kot. Ya. Dia mesti petang. Tak beratur pun. Ayam Tapi aku gepuk dah Papa John. penat dah. Boleh try lah. Ha. Ayam gepuk Ayam gepuk Papa John. Sekejap lagi lah. Tu soto Madura. Tak amai. Nak beli tu? Tak ada orang. Tak ramai benda. Ha? Dah ada ke dia orangnya? Tempat yang bertutup. Nak berapa ni dulu ke? Ui. Kau lah ramainya. Ke kemudian? Ha? Ke kemudian? Nak pergi mana dulu? Hari tu kita pergi apa? Ni. Ha. Rasa. Ini. Oh, nak rasa lah tu. Try lah. Ni satu. Ni satu. Ada. Ni macam mana kira? Boleh. Tak ada nasi, tak ada beli apa-apa Ya lah. Dengan ni. Ayam. Ni dengan ni lah. Ni 2 Ni 1. Yang ini dah RM39. RM39 tolak 80? Ada nak air tak? 39.80, 51. Ya ke 51? Entahlah. 61. Oh, stress. Oh my god. Ayan, lanjut rasa. Tanya nak. Ini Chinese beef roti. Kau beli steak mozzarella dengan beef roti. Soto Madura kat situ agak so Soto Madura dah agak slow moving juga lah. Dia sebab macam tak sempat preparation lagi. But it's okay. Lamirina I sanggup. Lah. Dah semakin bergerak tapi dia macam nak hujan. Macam nak hujan ke? Macam mana ni geng? Thank you. Fish and beef.
panas telefon aku. Alright. Terlalu panas untuk buat video dekat luar. Tak boleh weh, panas. Handphone aku pun panas, semua panas, komputer panas, gedebak panas. So aku dapat RM80. So benda pertama yang aku beli adalah CEO Korea ni. Ini memang betul-betul orang cakap bala dendam macam tu. Sebab aku suka sotok dia. Betul itu aku beli satu. Dia sedap. So aku beli sekarang 2. Sotok 2, dak gangjong 1. Lepas tu yang goreng-goreng tu 4. So RM10. Total ni 39. 3 kali abang tu ulang untuk aku. 39. Effort dia. Sampai kaki. Kenapa? Terbaham kenapa panas macam ni? Panas kan? Sangat panas lah korang kalau korang pergi time-time show ni. Ini kunci kenapa aku datang juga kat sini. Walaupun jauh setiap alam. Adalah beef roti. Yang ini aku beli satu beef roti biasa, satu lagi beef roti mozzarella yang tarik-tarik. Yang ini RM33. Sebab beef roti biasa RM15, beef roti mozzarella RM18. So kat situ dah berapa dah? Kat situ dah 39 dengan RM72. Maknanya tinggal RM8. RM8 aku beli apa? Air tu kan Milo yang mula-mula. Lepas tu aku beli satu air Milo. Masa tu dah tak sempat nak record. Dia air coklat lah. Tapi dia tulis situ Milo. RM5. So habislah. Tinggal balance RM3. Itu saja expenses yang aku beli dengan RM80 tu hari ni. Lepas tu dah tak tahan. Aku dah tak boleh belah dah weh. Dah tak tahan. Dah panas. Panas sangat weh. So ini dia. Kita boleh check temperature ke sama berapa Tak. Berasap rasa ni. Okay, next. RM70 kau beli apa? Masak telur kat atas salad. Aku lupa lah aku beli RM30 soto Madura. RM19 yang air sparkling dengan tu. Tunjuk. Kat sini. Yang ni korang punya duit kan. Tak tepi dulu abang. Sekejap. Minum. Dah lah 2 beli yang sama. Tu lah. Ada air tembikai, air biru, air kuning, air apa ada. Soto Madura RM30 2. Satu soto Madura. Air sparkling dengan green tea ni RM19. Satu berapa mana ni? RM19 dulu. 8 ni. RM8.5. RM8.5 betul lah. RM8 kan? 19. RM8.5 lah. Lepas tu yang ni apa RM8 tu. Tu kapas. Lepas tu ni RM8 lebih untuk anak dia lah. Tak kira lah RM8 nak anak dia punya. Lagi apa mama beli? RM10 apa? Ni apa? Ni RM10. Betul. Allah. Dah hancur dah weh jelly. Panas sangat. Panas sangat weh. Tapi jelly tu bentuk ni lagi. Cuma yang bawah dia tak tahu apa lah. Dia punya ni. Jelly. Dia macam jelly ada adik Ni kot. Yang ini RM10. Dah dibawa ni budak. Tapi ni budak punya. So tak kira lah. So betul Ryan punya RM18. So pancake RM18. So aku punya berapa? 30 tambah 19 49. RM8. Ya aku 49 je lah aku ni. 49 lah. Saya lain dia punya. So balance dia punya total 49. Aku punya kau yang paling banyak. Sebab sebenarnya Fatin nak jagung cheese. Saya jagung cheese tarik. Tapi nampak tak ada kat sini. Dengan dia kan nak try popcorn Nisa. Tapi tak jumpa kat mana. Terlalu panas. Nak try tu apa? Aku dah macam nak panas-panas. Aku nak malas nak makan. Tu lah tu. Tapi aku buat lah mukbang ni. Tak nak makan rumah. Sebab tengah gede lah. So tak payahlah juga. Sentar tampak tak selera. Asyiknya. Tapi kat rumah tu proper ke? PT ke nanti. Nak tahu kan next. Kita balik. So RM80 lepas. RM70 pun lepas. Tak termasuk yang budak-budak lah. Kalau termasuk budak-budak dia dah jadi RM100 dah. Sudah sampai di rumah selepas 2 jam. Capek sekali. Jadi kita memulakan pemakanan sama. Great. First, tak boleh lah nak rating sebab kita dah biasa sampai sejuk. So macam kita ulas je lah rasa macam mana. Ini aku memang teringin sangat lah. Beef roti. So dia sampai dengan
chili oil dengan apa? Chili oil dengan cheese. Macam tu. Tu kena panaskan lah. Panaskan lah kejap. Okay. So, aku nasihatkan kalau nak makan beef roti ni biar panaskan balik. So far dia macam panas sangat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni beef roti biasa. Sedap cik oil. Oi, panas. Nak tunggu berapa lama pun boleh. Tak apalah, kita pakai tisu. Sebab dia cheese kot. Nani? Mana mozzarella? Oh, okay. Tu je lah masalah dia. Sebab daging dia tak kembang. Bila kau belah, satu ada daging, satu tak ada daging. Dia punya daging tu sebab dekat tengah-tengah je. Mungkin dia patut cari daging yang boleh spread lebih. Jadi macam ni lah. Ni macam dah jadi satu patty kat sini. Sama ada, yalah sebab dia punya daging macam liat sikit kan. Tapi dia punya dough tu sedap je. Cuma dia punya roti, dia punya daging tu tak spread. Mozzarella ni dia letak mozzarella kat dalam daging. Panas. Ada bergalah. Kalau ada bergalah, jalapeno. Tapi dia punya chili oil sedap lah. Tu. Panas. Kalau korang belah betul-betul, dia dapat lah macam tu. Cuma isi daging betul terlalu yang macam burger. Next, CEO Korea. Ni pun punca juga ni kenapa aku datang. Kononnya nak makan kat situ lah, tapi macam ada sebab-sebab tertentu tak boleh nak makan kat situ. Sotok ni sedap tau sebab dia bukan typical rasa gochujang yang Korea tu. Dia memang dah fusionkan dengan Melayu punya. Next. Ada fries. Tak gangjong. Tapi satu je. Tadi aku ingatkan plastik ni kotor tangan aku. Tapi ni nampaknya tangan staff dia pakai glove. Lepas tu pegang plastik. So next time kalau nak pakai glove, pastikan glove tu jangan pegang merata-rata. Tak pakai sebelah je pun tak apa. Saya pakai dua-dua belah. Tak gangjong. Sedap. Sebab dia sejuk pun sedap. Susah nak jumpa kedai Korea yang jual ayam goreng-goreng yang sedap. Nampak? Ini pun sama. Kalau fresh tadi sedap lah. Tapi sebab kita tak ada masa nak sit down kejap makan masa dia fresh. So macam, tapi saus ni aku tak tahu saus apa. Saus dia tak tahulah. Tak kerti nak describe. Tapi biasa je lah. So last time aku tak beli gochu ni, tapi kali ni aku beli gochu ni. So kita nak try
Sebelah ni. Jadi dia macam jalapeno. Tapi dia ada feeling. Dia tak rasa apa. Yang biasa. Sekejap. Yang ni kimari. Dia ada tuna. Enggak. Tuna pasal dia lah. Dia punya yang gelas noodle japchae. Dumpling biasa. Ikonnya okay, last sekali. Sebab aku tak tahu bila nak makan aku punya ayam kepuk tu. Last sekali aku makan satu. Main lah, ada limau, ada kentang, ada bihun, ada nasi impit, ada telur toge dan so kau letak kuah, makan dengan dia punya ni, makan dengan dia punya ni lagi kick, lagi piau, lagi keng kau punya soto. So dia jadi macam ni lah bila campur dengan kuah. Orang cakap kuah dia berminyak, tapi aku rasa macam tak adalah berminyak. Kuah dia macam 진짜 어떡해. Aku tunjuk kat kamera tumpah. Kenapa Ya Allah, ayo. Kena makan dengan dia punya sambal kicap baru sedap. Bahasa dia semua ngamak. Pergi daripada Seremban ke Setia Alam semata untuk havoc ni tidak berbaloi ya. Unless sebab kalau aku pergi awal, macam pergi pukul 11 ke, pergi awal lah, maksudnya dia start pukul 11 kan. Kalau kau pergi awal pukul 11 pun tak semua booth yang dah buka. Macam tadi pun Soto Rina pukul berapa? Pukul 2 kita beratur kan. Dia tak operate, so kita kena beratur lama panjang. Jadi itulah pengalaman kali kedua, pengalaman kali ketiga. Sebab 2 kali kita orang pergi Senayan kita orang pergi 2 kali sebab dekat. So macam aku sanggup je balik kerja, kita orang pergi. Macam kita tahu jam pun kita orang tahu, tapi kita orang pergi je sebab dia dekat. Tapi untuk ni Setia Alam Setia Alam ni first time lah aku sanggup pergi food fest yang jauh. First time untuk Soto Madura. Please appreciate me, Rina. Sanggup tahu aku drive daripada Seremban ke Setia Alam untuk beli Soto Madura kau. Kerana kau tingkah lakumu. Walaupun orang kata macam walaupun kau cakap macam kau yang pilih nak pergi. Memanglah aku pilih nak pergi sebab aku nak makan Soto Madura ni. Itu je lah. Saja nak run pasal Soto Madura ni sebab semata-mata padahal aku baru je pergi food fest minggu lepas. Dekat food fest minggu lepas dah spend berapa banyak, minggu ni spend lagi. So macam kerana kau Soto Madura, tahu tak? Tingkah lakumu. So itu sajalah untuk video kali ni. Untuk kali ni insya-Allah kita akan bertemu di konten akan datang. Sihat selalu, jaga kesihatan, hati-hati influenza ni, pakai mask, okey? Makan vitamin D banyak-banyak. Semoga kita terlindung dari segala wabak penyakit. InsyaAllah kita jumpa dalam live lah. Kita jumpa dalam konten yang akan datang. InsyaAllah, bye-bye.